Baik, Assalamualaikum dan selamat tengah hari ya. Ya. So, sekarang ni aku nak mengajak cara nak buat nafbon dengan mudah. Ya. Kita akan buat nafbon dengan cara yang mudah tanpa kita ikut gaya bootstrap ke jQuery ke, sebab tu panjang-panjang menjelom. Kita ikut gaya mudah lah. Maybe tak cantik, but well, inilah cara dia paling mudah betul. Kalau you nak mudah memang tak cantik lah. Tapi insyaAllah kau akan cuba buat paling cantik lah. Dan pada masa yang sama, simple. Okay. Baik, untuk kita nak buat navbar, of course lah kita akan buat dekat atas kali ni kan. So kita akan buat latihan web macam ni yang kita pakai macam biasa. Kita akan pakai semua yang aku ajak sebelum ni akan kekal sama lah. Aku tak ubah walaupun satu pun. So kemarin kita belajar pasal CSS. Okay, hari ni kita belajar pasal navbar. Baik, so macam mana kita nak buat navbar? Macam biasa, kita buat tag name div class navbar. Ya, ini basic. Ya, ini basic dia. Okay. Dalam ni kita letak navbar. Soalannya dalam ni kita nak letak bar. Okay. Kita akan pakai ahref lah. Kita akan pakai hyperlink. Hyperlink. Yang ni kita akan pakai ID lah. Sebab kalau contohlah kan you all nak buat kelas kan. Contohnya you nak buat page. Page untuk ID contact. Contohnya div data row page. ID contact bawah ni. Boleh. You akan pergi ke contact lah. Tapi contohnya aku akan pakai dua. Sebab kita hari tu kita buat kelas 2 kan, ID 2 kan. Sebab ID 2. So kita akan pakai hashtag 2 lah. Yang ni page 2. Ya. Dan sama jugalah kalau you all nak buat lain pun boleh, tak ada masalah. Yang ni kita akan pakai contact walaupun tak ada pun. Aku tak buat lagi div data row contact Ni apa saja aja buat ya. Yang ni contact contact. Yang ni about. Alright. So bila macam ni dia akan nampak macam ni. Okay, tak apa, memang nampak udo at first, tapi kita akan pakai CSS lagi. Okay, aku akan cuba buat bagi cantik lah. You know, aku akan cuba buat bagi cantik lah, walaupun tak ada lah secantik mana kan. Baik, so bila kita dah siap macam ni kan, kita nak buat CSS nak bagi dia cantik. Okay, untuk CSS terpulang pada you lah, nak buat external ke internal ke. Tapi kalau aku akan buat internal lah, ikut pada you nak buat macam mana. So macam biasa, macam aku ajak kemarin, kita akan buat tag name style. Baik, since kita pakai kelas, nampak aku setting sini mana ni div class navbar. Since kita pakai kelas, kita akan pakai titik. Okay, titik navbar. Okay, titik navbar. Titik ni melambangkan kelas. Kadang-kadang kalau you all tengok dalam coding, dia akan pakai hashtag navbar. Okay, hashtag navbar. Sebab yang ni dia tak pakai kelas, dia pakai ID. Ingat kalau you all nak panggil ID, kena pakai hashtag. Kalau titik tu panggilnya pakai kelas. Macam contohnya kan, hashtag 2. Sebab yang ni aku pakai dekat div data row page ID 2. Faham tak? Okay, kalau kita pakai ID, kita akan panggil by hashtag. Hashtag 2. Okay, ni aku saja ulang balik lah. So since kita pakai kelas, kita ikut kat sini lah. Dot navbar. Okay, dekat navbar kita kat sini. Okay, sebab kita nak rujuk pada navbar kan. Okay, rujuk pada semua navbar ni lah. Kita akan letak background color lah. Background color kita letak black. Nampak? Okay, tapi masih lagi tak cantik, tak apa. Kita akan setting lagi lah. Sama juga dot navbar. Tapi kali ni kita akan fokus pada A. Kita akan fokus pada A. Ya, maksudnya A ni yang ni lah, hyperlink ni. Ni. Semua ni. Okay. Dalam A kita nak letak apa? I guess aku cuba fikir aku nak letak apa. Kita nak kurangkan, katakanlah hampa nampak link ni kan, nampak line dia ni. Katakanlah aku nak buang line ni, kita nak nampak konteks saja boleh. Kita buang text dash decoration none, ya. Text decoration none. Bila kita buang kita letak none ni, yang line ni dia akan hilang tengok okay, hilang. Okay, so okay lah, nampak okay sikit lah. Now kita nak bagi nampak clear sikit, sebab warna biru ni dia gelap sikit kan, sama dengan warna hitam ni kan. So yang ni you all boleh setting lah sendiri, pakai inline CSS macam aku ajak. Color kita letak white. Okay, sama jugalah untuk yang lain. Ya, copy yang ni. Okay, so bawa semua white.
Okey, nampak macam sempit sangat kan? Sempit. Okey, kat sinilah di mana paddingnya function. Padding. Okey, yang ni hampa ikut sebiji pun boleh. 14 pixel, 20 pixel. Pun nampak besar sikit kan. Nampaklah cantik sikit. Okey. Okey. So yang ni you all boleh set sendiri lah. Okey. Sama jugalah kita akan pakai padding, kita akan pakai text decoration. Sebab kalau kita tak pakai text decoration, dia akan nampak macam tu. Nampak uduh kan. So function yang kita letak text decoration ni none ni sebab kita nak buang text decoration tu. Okay, the last one yang ni sajalah short-short kan. Aku nak bila aku buat navbar ni kan, bila aku hover aku punya mouse dekat dengan page 2 ataupun contact ni, dia akan ada keluar warna macam button warna kan. Hover punya button. Tak kisahlah warna apa, yellow ke green ke apa kan. So sama juga kita boleh buat dot navbar A. Okay, sebab kita akan fokus pada A. Tapi yang kita akan tambah lagi satu baru, titik bertindih hover. So you nak tambah apa? Katakanlah aku nak tambah grey, contohnya grey, boleh juga. Tambah grey. Nampak? Baru dia cantik. Okay. Cuma yang bezanya kita pakai dot class navbar A titik bertindih hover. Baru dia akan muncul lah. Dan sama jugalah yang ni akan function jugalah. Sama jugalah sebab kita untuk apa? Hashtag 2 kan. Kita panggil yang div data role page 2 tu. So kita tekan. Yang ni jugalah. Ataupun you nak tambah slide tu kan, boleh juga. Data dash transition slide, boleh juga. Nak bagi nampak cantik slide daripada kita tekan apa, pergi ke page 2 ni pun slide. Yang ni pun boleh juga slide. Okay, aku dah tambah dah dekat navbar, so dia akan slide. Ya, sama jugalah. Dan sama juga untuk contact ni pun you all boleh buat jugalah div data role page ID contact, div data role page ID about. Sama jugalah. Ya. Cumanya aku buat contoh lah cara buat navbar, example. Ya, template dia. Jadi itu sajalah tutorial cara untuk membuat navbar dengan mudah.